Abang Mat dengan Mak Kia, jom kita sambung. 4 hari lepas kita stop dekat, kita menunggu keputusan apakah jadi bila Trump kata dia nak impose 50% tambahan yang membuatkan produk China ditarif 104%. Okey, susulan daripada itu, China tak tarik balik and China naikkan juga. So standnya sekarang, China akan mengenakan 125% tarif ke atas produk US and US akan mengenakan 145%. Tapi semalam Trump telah membuat satu pengumuman mengatakan pengecualian kepada import daripada China ini jika barang-barang itu electronics component untuk smartphone, iPhone, computers, laptops. Dia macam tak sudah kan, orang Perak kata tak ada sudahnya kan. Kita tahu background dia adalah seorang businessman yang fail. Dia mewarisi 400 million daripada ayahanda dia, seorang jutawan hartanah di New York, if I'm not mistaken. Bertahanlah bertahun-tahun, tetapi dia akhirnya diisytiharkan bankrupt. Semua kasino dia, hotel dia bankrupt. So 6 bankruptcy atas dia. So he failed. Tetapi mulut dia bercakap itu pandai seperti politician. Politician kan ada satu pattern, bercakap pandai, confident lebih. Orang kata Trump dah U-turn. Actually U-turn itu memang expected, because begitulah tindak tanduk badut. Buat lawak, buat joke, mendapat perhatian, kemudian agak-agak tak boleh makan, tarik balik. And plus juga dia, macam I mention from last video, unilateral pembuli sahala, dan dia ada sikap try and error. Untuk pemimpin yang nak dihormati, try and error is a very bad choice. Patutnya dia lebih seperti pendirian pemimpin China, lebih diam, lebih berhati-hati, tak ada nak jadi hero segera. Mereka lebih kepada bertindak daripada pengalaman yang lalu. Kan ketegangan ini bermula daripada Trump punya first term as president. So maybe mereka learn something and mereka prepared something, membuatkan mereka tidak melatah. Banyak tindak tanduk mereka yang mereka buat sekarang, iaitu contohnya warning travelling untuk dia punya rakyat supaya lebih berhati-hati, kurangkan pembelian USD oleh central bank, blacklistkan 28 company US yang masuk barang ke China, saman US melalui WTO because US ada langgarlah perjanjian trade ni. Start negotiate dengan negara-negara yang besar, contoh dia dengan UK, reduce pengimport soya bean dan produk-produk ayam daripada US. Dia nak lepaskan pergantungan yang berlebihan kepada US. Berbanding dengan badut ni, dia banyak muncul di press conference yang menyakitkan hati, buat joke. Contoh macam dia kata, oh they will kiss my ass, please sir, di dalam negotiation. In fact, status sekarang ya, reciprocal tarif yang dikenakan kepada negara-negara, contoh macam kita 24%, ada negara kena 34%, ada yang 30% and so on. So yang itu semua put on hold, pause sehingga 90 hari. Kesemua yang itu, kecuali China sahaja yang ada berterusan berlawan-lawan menaikkan beratus tarif. Negara lain semua at 10%. In fact, selain daripada nak meredakan keadaan sebab melihat kepada kejatuhan stock market, dia sebenarnya berstrategi membuka ruang negotiation untuk salah satu agenda dia, memujuk negara-negara ini supaya don't deal with China. Dia masih melaung-laungkan we bring jobs back home, seolah-olah benda itu boleh dibuat dalam masa 2 hari. Menjual cerita yang tak praktikal kepada rakyat dia. And believe it or not, penyokong dia lah percaya kepada kata-kata badut ini. Banyak orang mempersoalkan siapa menang. It's hard to say siapa akan menang, siapa akan kalah. Tapi memang of course sebaik-baiknya Trump turunkan semula kepada asal. Of course lah, kalau Trump buat begitu maknanya Trump kalah dan China menang. And satu, anda mereka terus berdegil. Ini nampak Trump dah lembut kan, tapi kalau kata dia terus berdegil, satu yang kita boleh take note ialah China ni dia lain daripada kita. The way structure pemerintahan diorang, rakyat diorang, pemikiran diorang lain daripada American. For example, dalam pandemik hari itu berkurung, teruk kematian, tapi dia okay, ketahanan diorang tinggi. Tapi kalau US, ingat tak, riot here and there, tak boleh. US tak boleh kurang, tak boleh silap. Kalau lah ada masalahan chef kosong, for example, apabila China dikenakan tarif yang tinggi, akhirnya ekspor akan berkurangan disebabkan hakikatnya banyak sangat produk China yang US import. Kalaulah China berhenti mengeksport, orang kata chef akan kosong. Kalau benarlah berlaku begitu, rakyat Amerika dia tak duduk diam, dia akan protes, dia akan riot sesama mereka, mereka akan huru-hara. So kita tengoklah siapa menang siapa kalah tu, interesting to see. Asalkan jangan berlarutan sehingga out of hand, sehingga main kasar. Kita pun takut kalau sampai ke dunia perang ketiga pula kan. Up to now memang interesting nak tengok badut
kekal jadi pelawak